anak boleh sambung? Boleh, anak boleh sambung, saya sambung. The benefit bagi kat isteri sebab ada anak, sebab ada adik masih kecil lagi pada waktu. So nak dijadikan kita pada selepas arwah meninggal, inilah panggil apa, hari pertama saya bekerja. Arwah meninggal pada 7 Oktober. Sebulan saya betul-betul scan dulu klien-klien dia, sebab kita ni dah lama, nanti you all akan lama. Bila klien dah trust kat you, ada yang panggil apa, zaman-zaman dulu tak ada auto debit. Jeff tolong bayarkan, bagi duit, kita pun ni. Jeff ni check datang office ambil, kita pergi kena check. So sebulan tu memang waktu yang tough dia betul. Untuk saya tak bekerja, untuk saya betul-betul WhatsApp semua klien-klien ni, jangan transfer duit, jangan buat apa, kontak saya. So ni adalah hari pertama saya, permulaan saya yang syarat dengan amanah. Di mana? Di ujung sana, itu adalah panggil apa, pelanggan-pelanggan arwah yang ditinggalkan. Jadi kita, ini bisnes legasi tau. You sendiri kena fikirkan siapakah legasi berganti. Kalau anak-anak tak minat ke apa ke, cuba third party orang lain. Macam saya pun sama, tak minat tapi arwah menggunakan anak Cikgu Rahman, Irfan, Isfa. So mungkin bahasa dia sama, ataupun orang-orang lain. So kat sini, bila saya berjumpa dengan klien-klien arwah, satu soalan yang saya cakap, Puan, andai kata Puan tak nak dan tak mampu untuk memberi kepercayaan kepada saya untuk teruskan servis ni, bagi tahu, saya akan bantu. Tetapi andai kata you masihkan servis daripada saya, sebab ini adalah wasiat saya, amanah saya, pun bagi tahu, saya akan laksanakan dengan itu. So untuk pengetahuan apabila kita buat macam tu, 100% klien arwah nak sambung servis, tak nak stop. Jadi apa manfaat dekat situ? Income yang ditinggalkan, andai kata you meninggalkan income terakhir itu, akan berterusan dapat sampailah 6 tahun habis. Akan dapat siapa? Dapat kat isteri lah. Bagi kat isteri untuk besarkan anak-anak yang masih kecil apa semua. Kalau isteri ada kudrat, teruskan. Tapi kalau tak ada kudrat nak buat, bila saya, anak yang buat, dapatlah benefit itu. So alhamdulillah, meneruskan perniagaan tu. Dan arwah merupakan last position dia agency manager. Pada waktu itu memang lagi satu step saya nak ke arah tu. Jadi kita tak tahulah, mungkin Allah susun cantik, arwah meninggal ni rupanya saya gantikan, menggantikan terus, menggantikan terus. So surat untuk permohonan saya sebagai agency manager tu, promoted tu tak dilayan. Yang dilayan menggantikan terus. So arwah meninggalkan tim dia. Adalah beberapa ini yang berada di KL. Kat sini ada 4 orang tim di KL. Ada dan kalau tengok daripada segi rupa semua macam mana? Semua patch dia lah. Semua sini rambut dah putih-putih semua Ini saya Tapi sebenarnya rambut putih lagi, orang panggil lagi bahaya. Dia lagi laku kata orang kata kan, rambut putih kan. So pada waktu ni meeting pertama, otai-otai orang lama panggil OL, orang lama. So saya letakkan dalam minda saya, nak ke orang tua dengar cakap budak-budak ni sampai macam tu. Tapi saya fikir satu je, Allah Ta'ala dengan saya, kita buatlah, kita jalan. So ini first meeting kita, apa yang ada tuju, apa yang saya akan bantu mereka. Dan alhamdulillah, dah 6 tahun arwah tinggalkan, mereka ni masih lagi bersama saya, masih lagi buat bisnes. Okay. Dan okay. Jadi apabila kita dah diamanahkan sebagai agency manager pada waktu itu, of course lah kita ada KPI. Takkan you bagi free-free je. Ayah you dah kerja sehabis baik 32 tahun dalam industri untuk legasi dia. Takkan you nak enjoy, nak comfort zone, tunggu je. No. Dan kalau kita tengok apa panggil, dia punya agensi yang ditinggalkan untuk agensi dia, sampai bila mereka akan bertahan.
Jadi saya kena juga develop. Nak tak nak, tu yang saya kata tadi. Daripada orang panggil apa? Daripada kerjaya menjadi perjuangan. So saya nampak industri ni sangatlah mulia, best daripada awal lagi. Jadi saya develop, saya growkan tim-tim muda kat KL. Ini with no experience. Tapi aku kena cabar lagi dia tu sebab pengalaman yang baik adalah daripada field, daripada padang. So saya keep on learning pada tahun tu. Bro kan cari yang budak-budak muda, saya best saya tak apa yang ilmu ada, bagi je. Dan develop lagi team. So Arwah pun ada tinggalkan ejen-ejen yang agak tak senior sangat, yang middle age juga. So saya pun planning kat dia, you kena grow, industri you kena grow, bukan saya je. You kena fikir juga legasi you. So kat sini pun dia buat recruitment apa semua, kami buat recruitment sama-sama. Dan ini adalah wife saya. So ini adalah permulaan yang sangat-sangat detail bagi saya. Okay. Dan masa saya kata daripada amanah menjadi azam. You kena believe that this business is trust the process. Not hari ni you buat, besok you jadi no. Pegang kata-kata saya. You cepat naik, kemungkinan you boleh cepat. Tapi kalau you lambat naik, bila you dah naik nanti, you susah naik. Lambat lah, bukan susah lah. Because sudah sustain, experience sudah banyak. So daripada situ, daripada 3-4 tahun kita bermula dengan saya dengan awal saya, alhamdulillah setiap orang apa recognition, barulah kita nampak, oh macam ni perniagaan. Okay, this is it. So kat sini, okay, gerak. Okay, no problem. So kat sini, apa yang saya nak tekankan kepada anda semua, you jangan pernah rasa berputus asa. Dari kerjaya jadi perjuangan. You dah, walaupun you dah di BOP sebagai kerjaya takaful, you anggap inilah perjuangan. Sikit demi sedikit nanti, bila you experience agak banyak, kita dapat melahirkan. Pada sebelumnya, kita buat diri kita sendiri. Hari ni kita develop pula orang untuk berjaya sama-sama dengan kita. Okay? Dan bila pasangan menjadi partner, ni saya, ni yang paling best sebab saya nampak dalam Zurich Takaful inilah beautiful. Okay? Lepas arwah ayah saya tinggalkan, saya cakap ke my wife, you tak payah buat benda lain, you follow me. But my last position, my last income is for you. So bila pasangan ikut dengan kita, dia jadi mudah lah pergi appointment sekali, buat recruitment sekali, pergi sales sekali. Ni wife saya, last year dia Swiss Club, dan last year dia achieve Tokyo. Alhamdulillah. Jadi saya sudah datang hari ni buat share sikit, tapi dia tengah sibuk buat appointment. Okay, it's okay. Kat sini, untuk pengetahuan semua tadi pasal legacy, ini untuk diri you all. Apa cerita Tokyo ni macam mana boleh achieve? Untuk pengetahuan last year, bulan 1 sampai bulan 4, wife saya ni, orang kata production tu, kalau nak capai 150,000 ni konsisten setiap bulan kena buat berapa? 12,000. So kalau dalam 4 bulan kena buat berapa? 48,000. Okay, 48,000. Buat saya masa tu dalam 4 bulan ni baru dalam 12,000 saya buat dalam tempoh 4 bulan. Tapi dia nak sangat pergi. Biasa kita akan ada, perniagaan ni akan ada up and down, dan kita akan ada raya lah. Tapi kita jangan bagi alasan, saya cakap dia, you jangan bagi alasan. You percaya yang you boleh bounce back. So anda semua kat sini, kalaulah anda dalam berada wife saya sebelum ni 4 bulan ni bawah daripada 30,000, jangan fikirkan aku tak on track ni. No, miracle can happen. Apa-apa akan berlaku. So saya kata you can bounce back. So pada bulan 5, bulan 6 tu, pilih the right market, the right prospect, the right strategy yang you lakukan.
So tak sampai bulan 12, bulan 11 dia dah achieve. So kita kat sini walaupun kita rasa sendu untuk tahun ni, please lepas raya ni kita dah belasah lemang dah, belasan ketumpat dah semua. Lepas ni kita betul-betul belasah kita punya bisnes. Boleh? Kita bantu Saif kat sedia. Okay? Alright. Why takaful business? Di usia saya sekarang ni, ini adalah panggil waktu saya try and error business. Sekarang saya semua kena try and error. Ada yang buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Tapi saya tak nak pesongkan saya punya fokus, saya buat benda ni. Why saya pilih ni? First is because of income. Income kita is very good, sangat bagus setiap minggu. Kalau orang lain saya tak tahu, sebulan 2 kali dah penilai kan. Kita setiap minggu kita boleh planning. Kalau macam saya dengan wife saya cakap Sabtu dan Ahad ni you nak pergi mana? Ya, oh, saya rasa nak bawa anak-anak pergi GPO lah. Okey. Berapa punyalah bisnes sampai benda tu kita kira. Berapa kos kita nak habis kat GPO tu? Let's say lah 500. Shopping anak, beli apa, makan-makan dia betul-betul. Okey, berapa saya kena buat? Bisnes sampai ragu. Okey, kena buat berapa? 10,000 SE contoh. Okey, kita buat 10,000 collected. Cepat sikit dapat 4,000 terus. Kalau semua monthly dapatlah dalam 4,800 sebulan. So kita buat macam tu. Game plan kita. Kita kecilkan. Betul? Minggu depan family terlupa nak reward lah. Oh, nak bawa family kat mana? Makan apa? Okey, sekarang tengah bayar sukia. Itu mama nak sukia. Okey, kos kita kepala. Adik-adik berapa orang? Adik-adik dia 5 orang, adik-adik saya dia 5 orang, dia mak ayah semua. Okey, obrol dalam berapa ratus. Okey, kita buat. Buatlah. So bulan Jumaat dapat itulah yang beautifulnya perniagaan ni yang kami buat. Okey, income, time flexibility, ni semua tahu. Help others, system support, time flexibility ni anda sendiri yang menentukan. Anda sendiri. Kalau macam wife ni, kalau girls wanita, dia nak melaksanakan tanggungjawab dia seorang ibu, seorang mami, seorang mama. So okey lah, I nak siapkan anak-anak punya breakfast pukul 10, I nak keluar pukul 10. Okey, it's up to you. I nak balik pukul 3. Before you balik, I nak balik, I nak masak untuk you malam. Okey, it's up to you. Tapi pukul 10 sampai pukul 3 tu betul-betul fulfill. Betul-betul anak saya letak sana sini, buat apa, settle kat rumah, balik awal, betul-betul fulfill. Satu hari 3 appointment, satu hari 3 appointment. Jangan pernah miss. Dan 3 appointment, kerjaya kita ni is about legacy. Kerjaya kita, andai kata you tak ada appointment, sebab kalau kita anggap appointment ni untuk sales, andai kata you tak ada appointment sales, pergilah appointment recruitment. Itu apa yang saya buat. So, alamak, ni tak ada appointment pula sales, set lah recruitment, ganti kat retail, supaya attitude dan habit 3 appointment every day tu ada. Nak create saja habit. Alright? Dengan support system yang hari ni Zurich Takaful sediakan. Hari ni untuk pengetahuan semua, kita pertama kali bersyukur Zurich Takaful ni saya dah kata, boleh kata wonderful system. Very wonderful. Even ke hari ini, kalau kita tengok ICMS kita, tengok apa perubahan. Dulu yang kita nampak PR, efficiency, itu yang di muka depan. Kalau you betul-betul godek, birthday dia sediakan, klien yang tak ada nomini dia listkan, next due date, ni yang saya paling suka lah. Saya paling happy gila. Next due date, lepas tu potential lapse, dia bagi tahu. So kita boleh monitor bisnes kita. Benda tu yang penting sebab ni itu adalah income kita. Godek lah betul-betul ICMS tu. Memang sangat bermanfaat. Okay, so please, kalau nak submit case macam semalam last contest Lemang Raya tim saya submit 1 jam approve, 1 jam approve. Very super. Kalau di tempat lain saya tak tahu. Saya bukan ajak bergosip pasal tempat lain ke apa, saya tak tahu. Tapi please appreciate Zurich is very best consistent. Kalau tengok company insurance yang besar is Allianz. Allianz
yang paling first support system yang memang paling number one lah kalau dengan semua company, sebab dia paling besar. For now, kalau tengok kan, kita dah hampir menyerupai Allianz punya support system. Company lain semua masih borang, masih kia-kia lagi, tengok next due date pun tengok listing. So please gunakan sebaik mungkin. Okay? Alright. Lepas itu, yes, why Takaful Business? Selepas saya diamanahkan oleh arwah ayah saya untuk mewarisi perniagaan dia, untuk membesarkan ibu saya, menjaga ibu saya lah, adik saya lah, anak sulung. Saya menjaga ibu saya. Ibu saya kat Ijo je, that's why saya beri rumah kat Puncak Alam. 10 minit je daripada rumah mak saya. Apa-apa hal berlaku, saya senang akses, senang pergi. Okay. Pada waktu itu adalah waktu yang getir dan mana saya membuat untuk keluarga saya. Tetapi keingat saya pun dah ada keluarga sendiri. Saya dah ada isteri, dah ada anak-anak kecil-kecil. Dan saya buat ni sebenarnya why is because of juga. Dan sampai hari ini saya selalu tanya anak sulung saya, sebab saya nak menarik dia punya minat dia. Kakak besar dah nak jadi macam, nak jadi apa? Kerja apa? Tahu tak dia cakap apa? Nak jadi macam daddy dengan mami. Nak kerja macam daddy dengan mami. So kat situ kita dah pupuk daripada awal. Sebab apa? Kenapa dia kata nak jadi macam daddy dengan mami? Setiap kali training dan saya bawa dia, ada yang kenal lah. Kadang-kadang waktu Z tu yang baby ni memang selalu bawa lah sekarang. Yang dua ni dah sekolah. Saya dah bagi environment tu. Waktu mula-mula nak buat presentation malam pukul 12, pukul 1 pun mereka kat dalam kereta tengah tidur, semua dah feel dah environment. Okay, sebenarnya saya buat untuk mereka. Dan anda juga bukan buat untuk diri anda. Please, recognition award tu itulah pencapaian yang mana waris anda kat belakang ni yang mendoakan anda. That's why lah anda mendapat award. Dan sebenarnya anda buat untuk mereka. Okay? Boleh? Alright. Okay. Dah nak habis dah, lagi 2 slide . So Takaful ini bukan hanya tentang sales. Ia tentang selamatkan hidup orang. Ia tentang bina legasi. Dan ia tentang dakwah. Right? Kita bukan semata untuk buat sale, guys. Kawan-kawan, tak ada. Ini adalah untuk selamatkan. Macam saya cakap tadi, saya deliver claim terbaru last year. Dalam tim saya meninggal dunia di rumah dia di Puncak Alam, 501,000 hibah cash. So lagilah kita bersemangat untuk kita membuat benda ni, sebab kita nak selamatkan hidup orang. Pada masa yang sama kita sedang bina legasi dan juga dakwah kita. Kerana apa? Kerana setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini bukan milik kita. Dan milik kita kat sana nanti 3 perkara je, kawan-kawan. 3 perkara sahaja. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat ditinggalkan, sedekah jariah. Andai kata susah kita nak dapat pahala sedekah dan jariah dan bagaimana doa anak yang soleh, please dapatkan pahala ilmu yang bermanfaat ditinggalkan. Anda menyampaikan kepada ini ilmu yang sangat bermanfaat. Okey? Ianya bermula dengan niat, nawaitu innamal a'malu binniyat. Semuanya bermula dengan niat. Apa yang anda niatkan, anda niat baik, insya-Allah baiklah hasilnya. Alright? Dan kita bukan kejar kejayaan hari ini sahaja, tapi sebenarnya kita sedang bina legasi untuk generasi seterusnya. Kakak ilmu yang saya guna ni pun, insya-Allah arwah yang saya mengalir pahala ni. Cikgu Rahman kalau berlaku mengalir pahala ni, insya-Allah. Siapa-siapa, Abang Adi pun ada yang ada kongsi ilmu dengan saya, camp-camp kat sini yang ada kongsi dengan saya gunakan, insya-Allah mengalir pahala ni. Kenapa tahu, kawan-kawan? Sebab okey, kalau kita sembahyang, kita solat, selalu apa kita minta doa kepada Allah?
Ya Allah, pemudahkanlah perniagaanku. Ya Allah, datangkanlah aku ejen yang baik-baik. Ya Allah, ramaikanlah tim aku. Ya Allah, banyakkanlah hasil. Tapi bila Allah dah turunkan semua benda tu, penatlah hari ni. Training satu hari, penat. Pernah tak berlaku macam tu? You all ada tak rasa mengeluh? Pernah. Letih lah hari ni, appointment 3 appointment. You dah minta. Jujur. Penat. Penat lah, saya tu buat training lah dulu kan. Dah tahu. Dah jauh. Lama tu. Itu kan. So please, kita kena kenal juga diri kita ni. Kita dah minta dengan dia, dia dah bagi. Korang mengeluh. So please, jaga. Jangan rasa mengeluh. Bila datang banyak tu, makin sibuk tu, maksudnya makin bagus. Sebab korang dah minta lah macam-macam. Boleh? So, okay. Ada apa-apa pertanyaan tak? Yang nak ditanya? Open.